Sejarah Kor Armor Diraja bermula dengan penubuhan Batalion Pertama Regimen Persekutuan dan Regimen Kereta Perisai Persekutuan pada 1 September 1952. Pada 1 Januari 1960, kedua-dua pasukan tersebut digabungkan dan diberikan gelaran Kor Peninjau Persekutuan. Gabungan ini telah mewujudkan Regimen Pertama Peninjau Persekutuan dan Regimen Kedua Peninjau Persekutuan. Di atas khidmat cemerlang yang dipamerkan, pada 23 Mac 1963, Kor Peninjau Persekutuan telah dikurniakan Panji-Panji Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bertempat di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Lantaran dari kecemerlangan dan ketaasetiaan yang dipamerkan, Kor Peninjau Persekutuan telah dianugerahkan gelaran Diraja pada 20 Mei 1972 dan dikenali sebagai Kor Peninjau Diraja. Pada 22 September 1979, Kor Peninjau Diraja dikenali dengan gelaran Kor Kavalri Diraja. Hasil dari perubahan peranan dan tugas yang dilaksanakan, gelaran Kor Kavalri Diraja telah ditukarkan kepada Kor Armor Diraja pada tanggal 8 Disember 1986. Kini Tentera Darat Malaysia mempunyai 6 Regimen Kor Armor Diraja. Kor Armor Diraja berbangga dengan slogan kata, "Bersatu."